Okey, jalan dah okey. Lapang tu. Kau jangan padang. Oh. Betul macam Jurassic Park lah tempat lah. Sebelah kanan tu. Orang dah cakap Jurassic Park apa tak saya. Oh ya. Tadi. Lipat tu lah. Lipat tu. Bukit belah kiri tu. Ni. Oh ya. Tengok bukit belah kiri dia tengok. Oh. Dia cerita King Kong. Oh, gila lah. Epic gila lah bukit. Oh. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dengan tiang tinggi-tinggi ni kan. Saya tak ada duduk. Kiri ada ni. Hai Gun. Assalamualaikum. Apa? Terus ya, terus. Jauh. Jauh dah. Jauh sikit ni, Pak. Terus Depan ada lencongan ke kanan. Betul ni? Lencong ke kanan. Careful. Pasir. Oh, jalan ni perai tu. Ada kereta. Ini itu apa ni laju bawah? Ya. Ini sungai kot bawah ni. Betul. Sungai. Betul. Ni kita tengok. Oh, boleh. Ada kedai tepi laut. Tepi sungai. Hai. Tepi sungai. Dia orang terapung. Ni. Wow. Dia suasana dia rasa macam kat Jepun. Waduh. Ya, betul. Tapi dia beza dia kebersihan lah. Oh, iyalah. Itu je. Oh, lubang. Sebab nak Lubang. Okay. Kanan kita. Kanan? Kanan ni. Ini. Kanan? Kanan. Kita sampai hotel ke mana bang? Apa ya? Laju sikit lagi. Bagus. Lihatlah dunia. Kita. Mus, 12 hari Mus, right? Bapak kamu balik Ipoh, kamu kata sebulan tak ngorak Tapi inilah pengalaman. Kamu pergi tengok dengan longgang macam mana apa kan. Lampu jalan macam mana apa. Macam-macam kan.
Motor kereta. Dia pancung. Orang bawa kereta macam mana? Stadium dia macam mana host. Stadium. Tayran. Kereta depan. Baik-baik. Kacau nak boleh ni bandar lah. Banyak yang saya buat besar-besar. Bang dia banyak rambut. Tapi bersih. Comel dia tadi. Comel. Oh, reo. Boleh nampak pas masa depan ni. Yo, belok kiri ni. Ya. Depan ni 1.8 kan. Sini. Sini. Saya ikut map yang Sini. Handa terlepas lah. Ha? Mana ni? Belakang sini masuk. yang one lagi. Oh, dia ada dua jalan. Satu depan, satu sini. Sini pun boleh tak lalu. Sini pun boleh. Ya. Connect. Okey, clear. Aduh, lenguh dah. Patah pun. Sampai kedai makan dah. Simpang ni. Simpang ni belah kiri exit kiri. Pokok kat situ. Kalau ni depan ni je kedai makan. Okey. Siapa ni budak-budak sini? Apa namanya? Dia pakai pintu Doraemon. Doraemon? Belakang. Allah. Belakang lori ni. Aduh. Lori tak ada handbrake. Lihat. Motor racing memang pakai handbrake. Betul? Setuju? Kita kat mana? Sekarang kita dekat Kanchanaburi. So kita buat apa? Kita nak makan. Betul? Kita nak balik hotel solat. Kita tengok surau dia. Alhamdulillah. Ui, banyak. Luas. Kita solat sini dulu insya-Allah. Meja Allah SWT. Allah berhentikan kita di sini insya-Allah. Tu cik kita. Walaupun kedai dia ni ya, tepi jalan ni, tapi tengok dia punya setup dia tu kan. Bukan kaleng-kaleng ni. Ni daging. Daging. Amin. Tadi dia kemain kan. Members connected. Alhamdulillah. Pokok dah kenyang. Okay, jom. Kita akan teruskan perjalanan ke Alhamdulillah. Sedap. Kan pergi mesok tu. Alamak. Besok. Mesopotamia. Mesot sistem ngesot. You baca ke ibu. Shoot ni ngam tak? Ha? Kau sebut dia punya baju ni. Oi, ngam. Jaga kita segini. Ngam pakai apa pun ngam. Beg hang tak ikat tu. Kiri eh? Kiri. Sekejap. Sebelah kiri ni saya berhenti je. Tak jauh dah. 5 minit je. Tak ada tu lah. 5 minit je. 2.6 kilo je. 2.5. Baik, macam kena jalan ni. Macam nak pergi Patani lah. Jalan Homestay 1 salah bagi juga. Mana ada. Macam jalan nak pergi ni. Jalan nak pergi Harga Tiga-Tiga tu. Yang papa masuk kampung. U-turn tu kan. Dapat job masuk kampung tu. Dapat job maintenance potong ni tepi ni. Try lah. Ada cakap nak pergi kat Thailand.
Banyak kerja dapat. Sorry bang, sorry. Apa langkah dia? Kiri. Oh, betul-betul air lumpur, air lompak, kotor semua dah. Ni Banjir. Lagu Bukan jalan Nabi lah. Jalan Nabi. Jalan banjir tadi belakang tadi. Ayam golek. Ayam golek. Oh. Berapa? Duit ni. Oh, banjir. Woi, ini jalan tadi ya? Jalan tadi. Belakang ni ya. Joker benar main banjir ya. Oh. Jet ski, apa tak bertendung ke kita bawa jet ski? Memang kena lah. Orang cakap jet ski direct. Time ni lah kita buktikan. Ambil tau. Ambil. Ambil air hangat. Ambil. Seronok nak Zahim ni main air. Ajanya. Aku nak kiri. Aja gemornya. Ni jalan Depan lagi. Dah. Cakap Newton. Terus. Lalat jalan rupanya Mio. Mio saja lah tu dia nak main air bang. Putih muka dia tu tepi jalan tu. Ini tu. Hantu pocong. Hantu Cina. Pucung. Hantu Cina. Mana? Hantu Cina dalam motor. Dia boleh lepas situ. Itu kalau dia tepuk pipi dia aja repu. Kiri ya. Kiri depan ni. Happy. Itulah. Dah bersih lah motor nak jauh. Wow, ini booking tuan bilik. Baik. Dah. Kita dah sampai Happy Inn. Oh, ni kita duduk. ni semua kita punya. Sekejap tengok. Nombor bilik kita. Nombor bilik nak parking dia. Oh, betul-betul pot lepak ni. Tak faham. Oh, kecek. Thailand. Kita masuk motor lah. Ini dah bayar lah. Oh, tu aku cakap hebat boleh booking. Kunci? Oh, tak saya lagi. Dia nak duit dulu. Nak duit dulu. Cakap esok bayar. Sekejap. Sama. Cakap dulu masuk pukul 3.5. Bang? Ya, Convoy, ya. Malay. Letty? I'm from Oh. Yeah, that's my bag. Beautiful, is it? My bag. Mampu. Macam Bagus, nombor 107. Mantap cik. Tengok movie you. Belum upload lagi you. Belum upload. Mana boleh tunjuk kan tu. Apalah. Abang. Orang Putri. Terima kasih bang Kerja. Hampir mana tidak orang. Ada kerja. Ada apa? Ini ada tu lah apa lah. Ini kan. Semua kita jadi turun jalan. Tak apa. Apa? Malah ada peristiwa menarik duit ni. Bagus. Tengok. Tengok tu. Aku tengok tu. Seram tu.
Pasang lagu kat itu. Lagu ikut ni. Tukar lagu pun lagu ikut juga. Kami orang main lagu ni. Bukannya satu lagu tukar, 3-4 lagu tukar. Ni ikut. Dia tukar. Lampu tukar juga. Bukan. Lagu. Dahsyat tu. Ini kaki parti. Owner dia tak nak bela dia buang kan. Nak. Masalah ni ikut bisa. Senyap pun lagu video. Lagu je betul lah. Tak payah. Dia pakai ini. Okay, insyaAllah kita dah nak on the bike. Group members connected. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan betul, jalan. Try ikut belakang saya bang. Kiri. Mus, tunggu mus. Buat slow. Oh, alhamdulillah. Sejuk pagi ni. Koutu. Oi, kau boy. Terpasir ya. Kona terpasir. Pasir. Kona pasir. Bang, betul bang. Ni dia masuk bang. Ha? Betul. Tadi kita pergi ke jalan ni. Tadi kita pergi Ulu Cepor lah. Salah. Pasir. Tu habis jam okey tak tu habis jam tu. Pegang juga kipas. Tak kamu kipas. Masuklah sekarang. Ada ni lori. Ajaklah. Bang. Kiri. Apa? Kiri dua. Belah kiri lama, belah kanan baru. Boleh. Yang mana? Kanan. Yang baru. Yang kanan nanti duduk. kita U-turn, lepas tu kita boleh pergi sana. Belakang. Okey, boleh. Dekat, jangan jauh sangat. Oh, awal pagi dah raya. Wen sekolah. Jaga kereta laju Laju. Kereta laju tu. Atau belakang, standby. Junyak lu. 95. Tak bila tu. Pakai tu. Sama lain tak. Full. Abayus. Abayus tak payah isi minyak. Oh yelah, lupa lah. Semalam dah isi yang saya. 32. Okey, saya takut bunyi lain pula. Dia nak 41 ada. Tengok resi dia mesti ambil satu lorong lah, Malusi. Tengok dia mana. Special. Okey, kita stop di PTT. Kita breakfast di sini. InsyaAllah kita nak teruskan perjalanan kita. So pagi ni kita breakfast dekat sini lagi. Dekat belah-belah utara Thailand ni, inilah tempat breakfast yang paling senang, mudah untuk kita travel. 7E. Cepat. Kalau kita ride, kita nak kejar masa. Sebab satu destinasi ke satu destinasi tu memakan masa yang sangat lama. So kita kena awal. Ni abang-abang kita tengok, semua ambil pot masing-masing. Kebetulan masa pergi sini memang ada kerusi. So ni wang kami. Lagi sekali saya nak cakap, nak menggunakan perkhidmatan Tour and Travel Sawadee Cup.
boleh Roger Wan Kamil. Nakap. Thank you. Aroy. Alright, cincin. Abang Fitri tu dia makan Maggi. Awak lapar tahu makan tidak, makan tidak, makan tidak. Tu ya. Lepas tu buat owner. Makan tidur, makan tidur. Right, eat, sleep. Right, eat, sleep. Right, eat, sleep, Troy. Lepas tu tidur awal. Tidur awal. Nazar tu. Hang lah. Kami duduk dalam bilik lagi. Dia tak tidur lah malam. Hari ni hari jadi cheap tau. So memang plan yang cadang. Memang ada kita nak buat makan-makan sikit. Lepas tu Afan kata malam ni tak tahulah, dia kata dia nak bawa restoran mana kan. Tapi tak tahu dia dah booking dengan Wan Kamil. Mana Wan Kamil? Wan Kamil pula hilang. So itulah kan, nak beli kek kan. Dia beritahu. Malam tadi tidur lambat, kami nyanyi lagu birthday lah. Dia terkejut lah, dia ingat kami tak tahu. Mak saya birthday semalam. Saya terlupa bang. Ya Allah. Mak saya mesej saya, hari ni birthday mama. Tumpah lah, tak pasal saya telefon Grab. Hantar kek. Wai. Tu lah sebut salah Pali. Berasa berdosa. Buat dia kalau menjadi mak dia kan, dia akan kontrakt lah hantar kan duduk macam. Tahu kan hari ni jadi Mio kan. Lepas tu kita nak buat macam mana, apa plan dia. Yang orang kata dia booking tempat kat mana tu. Ada tempat kedai makan ke? Afan. Memang ada plan yang Afan nak beli kek. Lepas tu bukan kata ada bukan hari ni lah. Besok lah. Hari ni jadi dia esok. Hari ni. So adakah hari ni kita nak buat tak reti ke apa? Reti buat kapan? Buat tak reti Lebih 2 hari tak masalah. Masa lebih. Tanya Fan. Dekat Mesot ada kek halal. Birthday Mio macam mana? Birthday Mio macam mana? Kita nak buat macam mana? Dekat kedai yang Abang kata tu. Kedai mana tu? Tu kat mana? Mesot. Tu dekat mana? Mesot ada kedai kek halal tapi yang session Mesot. Tapi tu lah, kalau saya buat kapan jauh sangat. Kak Ikang, dia ingat kita dah ni. Tu yang hari ni semua tak tahu lagi kan. Pada hari ni jadi dia. Kafe biasa. So korang tak nak menyanyikan lagu birthday ke kat dia ke hari ni? Tak payah, relax dulu. Buat tak reti dulu. Okey. Hari jadi cheap hari ni. Tapi kita nak plan buat makan lah. Lepas tu lepas makan kita pergi minum kopi lah. So kita pergi kafe tu. Makan kek. Bawa kek lah. Kita minum kopi. So dalam bawa kek, jadi macam balik ikut kenyang apa. Boleh. Kita relax. kecil je. Seulas kan nak bagi dia. Lepas tu kita sama-sama nyanyi lagu lah. So hari ni buat takti dulu lah. Okay. So tidak-tidak dia tengok video YouTube ni, dia tahulah. Kita dah memang tahu awal. Ini hari ni tunjuk tarikh jam. Hari ni berapa hari bulan? Ada plan awal dengan Afan. 7 hari bulan 11. Hari Jumaat. Hari birthday Mio. Dia tak tahu macam mana nak plan ni. Nanti dia tengok YouTube dia tahu. Dia ingat kita tak sayang dia. Kita sayang dia. Dia tak sayang kita. Dia ada lambat pun kita sayang. Ceroy dia. Teruk. Macam-macam dah kena tampai belakang. Carbon fiber kan. Apa lagi skru titanium. Habis semua belakang dia ada bubur. Bani? Okey ah? Ani steady tu. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan aku. Budak ni Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada. Anjing.
Paling bergaya lah Abang Fitri. Signal. Belok kiri. Dia ada dua jalan, dua-dua okey. Kita pergi jalan yang tak pernah dilalui. Tak pernah dilalui ya? Mana kita kena tebeh rumput pokok luar ni? Kena lah timur. Tak apa yang tu kita panggil mus dengan tim dia mai. Tolak. Oh, jauh lah yuk. 2 hari lah baru bangla sampai. Keep eyes open lah. Open wide. But your eyes always closed. How come? I have a romantic eye. Romantic eye. Romantic eye dia. Taik dia. Itu ayat bini dia ni dan tengah romantik. Bini aku tak cakap. Dan. Habis siapa cakap? Habis siapa cakap? Ramai orang lain cakap. Siapa cakap tu? Orang lain cakap. Siapa cakap? Orang lain cakap. Okey, Syam memang tak bijak. Memang tak bijak. Tantoi lah ni. Baik yang jujur. Kanan kereta kiri motor. Ujung. Sama level shoot. Menyerap jangan ada kepala buaya tepi tu. Bunga teratai. Atas motor pun ada seorang buaya dah, baru jadi. Ni jalan ni betul-betul pedalaman ni. Epic epic lah. Ada orang kat belakang raya ni? Ada. Dari apa? Sedap sejuk ah. Sedap. Sejuk sebab baju dulu bang. Air lagi slow. Aduh, ayah. Slow. Si baik tak basuh motor. Itulah. Saya pun tak basuh motor. Ada baik. Ayah lagi. Air apa lah? Macam tak. Air piping dah endek. Air sungai tadi melimpah kan. Mana ada sungai? Bukan lah. Bang, motor saya bisa jemput lah. Motor Bali jemput. Motor Bali jemput. Boleh? Motor Bali semput. Slow lah. Berhenti ada motor. Motor semput. Kereta tu. Ya betul. Mati engine. Dah. Sebab depan saya tadi siapa isi depan saya tadi? Body set. Apa chip lah. Udah chip polisi set. Chip polisi set. 35 lah. So Kereta kena buat flashing lah. Itu kena cari minyak bawang lah. Kali Ya jom. Jom. Tengok ladang sayuk dia tanam. Gila. Kau nak berhenti tengok map belum? Bang, macam betul ke jalan ni kan simpang tadi kita ambil? Nak tengok map lah? Clear. Gila, lama saya tak buka map Tak rasa macam menggalas tanggungjawab sebagai overlander.
Setel bang, setel. Anjing belah kanan, dia lintas pula. Ya anjing, tampar lah. Hold sikit dia. Okey, mantap. Takut. Pick up ada belah kanan. Dia makan jalan. Kanan. Pick up belah kanan. Kereta belah kanan. Ada kereta. Oi, wah, dia. Besarnya. Oh, gila. Oh. Ada bayang. Ada mobil. Mana ATN Max? Boleh. Jalan malam ni. Boleh jalan malam ni kan? Jalan malam. Sama je tu. Ya. Sama. Minit. Biji lah. Betul. Depan sunang. Sampai lah. Sini buka apa kan lalu? Mana ni? Kiri eh? Kiri. Jalan besar. 8.5 9 ke? Ni 8.5 buka kot. Oh ya. Oh tak boleh kena tolak. Jom. Ya tak boleh pergi bahaya. Tolak sebelah tu bahaya. Wow. Siap. Tak boleh. Ya. Kena tolak. Sikit. Sikit. Oh tu. Nampak lah Yamaha. Kereta belakang. Kereta belakang. Dekat belakang. Tu jalan dah. Okey, alhamdulillah jalan dah. Okey. Ni lagi 200 meter. Belah kiri eh? Ya, pagi. Ada logo Yamaha. Apa dah marah. Dekat tepi tu. Wan dekat tepi ni. Okey. Jom. Ini dekat tepi. Wah. Dia kena cucuk. Ujian Allah SWT yang uji. Kita Allah letakkan di sini ada sebab, ada hikmah. Weh, mus. Resi tu, geng biru tak kawan tu. Tapi tak apa, dia makan kepung. Allah izinkan kau ada hikmah dia. Saya tak kisah. Kawan lah. Tak apa. Itu okey. Dia inilah pengalaman. Ni pengalaman. Ni nak kita mujahadah. Allah stopkan kita di sini ada hikmah. Ya, itu. Sama. Ya, mungkin dekat depan ada apa benda yang tak diingini. Tapi Allah izinkan kita di sini. Wallahualam. Sama juga kita 15 orang ni, macam mana kita boleh ada kat sini? Memang betul masa kecil benda sama sebab sekali kali isi minyak saya akan tengok orang depan saya sebelah balik dia terang bubuk. Ya. Nampak asap keluar dulu ke? Tak, asap tak keluar dulu. Tapi dia bubuk. Alamak. Miau. Tengok sini.
Mio, mus, cepat panggil. Pula sama dengan Smack. Smack ada. Relax. Just go with the flow. This. Apa you tulis apa? Manusia kantor. Kalau sini kita ada dua mekanik yang power. Satu Anik, satu lagi Abang Yusri. Dan Wan Kamil juga. Semua pomen-pomen yang andal-andal, insyaAllah. Anik, mantap. Bayus. Boleh ada settle? Ha? Jangan risau Pali. Allah ada. Yakin. Abang Malik kena hidup sana. Abang Malik kena hidup sana. Belum kembali sekarang ni nak buat pasal kan. Pasal? Sama dengan kebau Mio ni lain. Kebau. Tak kena? Tak kena. Tapi tengok ni. Tengok yang pusat bawah ni kalau kena. Mana orang? Oh, dia dekat sini. Abang Troy. Oh, dia tengok Troy ya. betul tak? Alhamdulillah. Okey. Terbukti. Kita tak panggil dia Yamaha Semenye lagi. No more Yamaha Semenye. Lepas ni Yamaha Kancanaburi. Yamaha Kancanaburi. Tak ada lagi Semenye. Bukti ya Kancanaburi ya. Tu mana. Ya, siap. Chôm mày lên. Okey. Chôm mày lên. Bịt sụt lên. Tam thi mẹ. Nơi. Tóc lò. Mẹ,ผมเป็นหัวเนี่ยผมเป็นหัวผมก็ตามผมตลอดแต่นั่นแหละผมเหนื่อยคือคุยในนี่เร็วเนี่ยเราก็กลัวก่อนจะช้าใช่ไหมหลังแต่ว่าคือพี่นำขบวนไปอะไรเงี้ย Sebab itulah kita kena pakai perkhidmatan Wan Kamil. Salah satu sebab dia buat tour and travel. Inilah satu sebab dia. Boleh berbahasa Thailand. Tak boleh pakai macam ni, ceroy. Speak Thailand. Speak Thailand. Tu lah hantar. Baik. Okey. Ni hari Jumaat. Kena tahu. Hari Jumaat bersamaan dengan 7 hari bulan. Ya. 7 hari bulan. Hari Jumaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. So bermakna Allah uji di hari Jumaat. Kenapa tu? Tu tanda Allah sayang. Bila Allah sayang, rasa bersyukur. Betul tak? Kan Syam? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala. Afan pomen tu. Gila lah. Tapi memang betul pun Afan memang suka buat benda-benda macam ni.
Allah, M3 oh. Oh. Macam pit crew oh. Jom, alhamdulillah Allah bagi mudah, insya-Allah kita nak teruskan perjalanan kita. Oh, Afan hari ni jadi pit crew Fan ah. Mantap oh. Ayo tengok oh. Asyik oh dia. Inilah Afan. Semua dia terror ni. Bukan kaleng-kaleng. Tuan. Ni kat Google nak search apa? Method terus try kopi Malay. Kopi Malay. Kopi Malay. Kita akan ikut Nakon Sawan ni rasanya ni. Oh, Nakon Sawan tu. Maknanya kita tak ikut jalan yang biasa selalu lalu. Dah lah lambat.